Alhamdulillah, sumbangan-sumbangan daripada Malaysia kita sampaikan ke Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ni UI berada di Chiang Mai. Ni waktu subuh, pergi ke perkampungan orang Islam, jalan kaki nak sembahyang subuh di sana. Lebih kurang dalam 5-6 minit perjalanan daripada hotel UI ni. Jom kita tengok suasana umat Islam di tengah bandar bukan Islam. 95% bukan Islam, hanya 5% sahaja yang beragama Islam. Bagaimana mereka mengamalkan agama Islam di kawasan di tengah-tengah kota bukan agama Islam. Okey, ni CEO kita di Asalihin dah sampai. Ni bestnya dekat Asalihin ni kita travel tapi kita tak tinggal Allah. Allah. Amin Ustaz, amin. Ya, alhamdulillah kita dah sampai di masjid di tengah-tengah bandar Chiang Mai ni. Namanya Masjid Hidayatul Islam, masya-Allah. Alhamdulillah kita sampai di Masjid Hidayatul Islam tengah-tengah kota Chiang Mai. Jadi you guys yang sampai Chiang Mai bolehlah ambil peluang ni untuk merasai sendiri keistimewaan solat berjemaah di masjid majoriti bukan Islam. Yang mana minoritinya Islam di sini hanya 5%, tapi mereka tetap mendirikan sembahyang sebaik yang mungkin. Is for masjid. And then zakat. Alhamdulillah, sumbangan-sumbangan daripada Malaysia kita sampaikan ke di Masjid Chiang Mai di Thailand, utara Thailand, bersama dengan CEO kita di Asalihin tersebut. Masjid Hidayatul Islam. Masjid Hidayatul Islam. Masjid Hidayatul Islam Ban Hau Chiang Mai. Chiang Mai, Thailand, utara.